Pemain perlu mencabut bendera secara rawak bagi menentukan negara mana mereka akan mewakili. Pemain 1 akan mewakili negara Belanda. Pemain 2 akan mewakili negara Portugis. Pemain 3 pula akan mewakili negara Inggeris. Dan pemain keempat pula akan mewakili negara Jepun. Pemain diberikan masa selama 10 minit untuk bermain permainan ini. Permainan ini dimulakan. Pemain yang memasukkan penutup botol dan menjawab soalan dengan betul akan mendapat satu stiker negara yang diwakili olehnya untuk didekatkan di papan tanah Melayu. Di manakah Portugis membina kubu pertahanan selepas menawan Melaka? Formosa. Makan tu. Tahun berapakah Portugis menawan Melaka? 1511. Portugal. Apakah perjanjian yang menyebabkan Singapura diserahkan kepada Inggeris? Perjanjian Inggeris-Belanda. Kenapakah Belanda tidak memberi tumpuan besar di Melaka selepas menawan? Beri tumpukan dekat Thailand. Salah. Jika pemain tidak berjaya menjawab soalan dengan betul, maka pihak lawan akan mendapat satu stiker untuk dilekatkan di papan tanah Melayu. Bilakah Belanda berjaya menawan Melaka daripada Portugis? Dia berjaya menawan Melaka dari Portugis pada tahun 1641. Portugis dapat markah bagi Inggeris, dapat markah 4, bagi Belanda dapat markah 3 saja. Jepun dapat markah 4. Pemenangnya adalah Portugis. Bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuh